Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. Okay, kalau korang peminat ataupun follow telefon jenama Honor ni, korang akan perasan yang Honor ni dia tak ada pun phone budget yang harga murah gila. Tak silap aku paling murah 599 ke macam tu. So bawah daripada tu, Honor dia tak lancarkan apa-apa. Tetapi bila aku masuk website Honor hari tu, aku perasan aku saja nak tengok. Tiba-tiba ada siri baru guys, Play series, dan ada telefon yang murah gila serendah 299 saja. So ini guys, telefon termurah Honor yang rasmi masuk Malaysia, Honor Play 10. So jom kita unboxing dan kita tengoklah specs, harga dia berbaloi ke untuk korang beli, dan adakah dia mampu mengalahkan jenama yang dah familiar dah dalam game phone budget yang dah lama dah. Boleh ke Honor challenge diorang? Alright, jom kita, let's go. Play 10 ada spek sikit, belakang tak ada apa, bawah ni ada dia punya color, starry purple. Ini warna hero dia, RAM 4GB saja, ROM 128GB. Sekejap, aku kena rendahkan expectation aku sebab selalunya aku review phone budget yang atas 500, yang padu-padu sikit kan. So ini specs rendah, harga pun 299. Okay. Nampak gaya packaging dia simple je, buka-buka terus ada telefon kat sini. Casing frosted, tetapi tepi dia terbuka. Charger warna hitam, nice. Kabel USB Type A ke Type C lah, mesin pintul. Dan ini guys, dia punya telefon dia. Belakang dia ada macam feather punya design. Aku rasa macam pernah nampak pada phone Realme sebelum ni, tak salah aku lah. Dia taklah glossy, cuma dia reflect cahaya sikit lah. Honor, 2 biji kamera, ada flash kat sini. Simple, kemas. Masih lagi ada audio jack tu. Nice. USB Type C, speaker. Berat ke? Okey lah, taklah berat sangat, taklah ringan sangat. Okay guys, aku nak setting dulu Honor Play 10 ni. Kita jumpa sekejap lagi. Okay, pertama sekali dia punya screen. Screen dia cukup besar, 6.74 inci. Bukan AMOLED, bukan IPS LCD, tapi TFT LCD saja. Resolusi HD+, refresh rate dia tinggi sikit daripada biasa, iaitu 90Hz. Dan yes, masih lagi ada notch pada bahagian atas dengan sekeliling bezel yang agak tebal juga. Tapi okey lah, untuk harga 299 aku boleh terima. Skrin dia bagi aku cukup besar dan cukup okey. Apa lagi yang okey pasal telefon ni adalah dari segi dia punya chipset dia. So chipset yang telefon ni guna adalah MediaTek Helio G81 4G. Chipset yang kita semua dah tengok berkali-kali, dan aku rasakan dia antara chipset budget yang agak stable jugalah untuk kegunaan korang. Tak ada masalah sangat, tak ada masalah overheating, dan agak macam aku cakap optimize dan agak stable lah chipset tu. Sebab tu banyak telefon gunakan chipset MediaTek Helio G81, 80, 85, adik-beradik dia lah. Okay, kita buat sikit speed test. Aku dah clearkan background, kita buka Facebook, loading time. Okay, aku rasa dia bukanlah jenis phone murah yang laggy, yang susah nak guna kan. Aku rasa cukup smooth guna. Let's say kita buka X pula, loading sikit. Habis bila dah loading tu, aku rasa dia cukup laju lah. Sedap juga. Okey lah, dia macam performance telefon 400-500 pun ada juga feeling dia. Aku rasa untuk daily second phone ke, nak bagi apa guna ke, adik-beradik guna kan, cukup okey. Let's say kalau korang nak gaming sikit, Mobile Legend ke PUBG Mobile pun aku rasa masih lagi okey. Setting rendah lah of course. Ini setting yang boleh dapat untuk Mobile Legend, dan ini pula setting yang boleh dapat untuk PUBG Mobile. Okay, of course phone budget kita kena cerita pasal bateri. So bateri ni nak kata besar gila tak adalah, tapi cukup okey, iaitu 5000 mAh. So 5000 mAh bateri ni boleh tahan 1 hari penggunaan. Cuma fast charging dia tiada. So just 10 watt charging saja. Hopefully aku harapkan untuk next model daripada Play series ni, tolonglah bagi at least 18 watt dan ke atas, laju sikit lah untuk korang charge tu. Okay, aku nak tekankan sikit pasal dia punya software. Aku rasa software antara kekuatan utama Honor Play 10 ni compare kepada pesaing dia. Dan aku kena bagi tahu yang dia tak ada bloatware. Kecuali dua benda yang aku perasan. Aku install tadi, dia dah ada Temu dan juga Facebook. Selain daripada tu, tak ada apa. Memang stock Android. Yang ni aku baru install X, PUBG dengan Mobile Legends ni. Korang boleh tengok, memang tak ada app lain pun.
App Honor pun tak ada. Aku search setting Honor, apa-apa yang berkaitan dengan Honor lah, tak ada. No result. Memang Honor dia tak letakkan sebarang bloatware dia dalam telefon ni, which is benda yang agak refreshing lah. Memang best gila lah Android 15 Go Edition ni. Super clean. Buka folder macam ni, kemudian buka setting. Korang boleh tengok dia punya design UI dia memang clean habis. Simple dan clean. Buka kamera, tak payah pening. Foto ke video. Okey, tak lengkap kalau aku tak cerita pasal dia punya kamera. So belakang ni ada kamera selfie 5 pixel. Belakang ni pula aku ingat ada 2 kamera. Rupanya ada satu sahaja. Kalau tengok betul-betul memang dummy kamera. Dia ada tulis AI camera something. Atas ni 13 megapixel main kamera. Ini flash dia. Dan untuk dia punya video boleh shoot sampai paling tinggi 1080p and aku rasa inilah 30 fps sahaja. Dan ini sedikit sampel gambar yang aku ambil menggunakan Honor Play 10. Actually kan, first impression dia punya kamera dia agak nice jugalah. Details tu ada. Benda lain dia kurang sikit lah. Okey lah dengan harga yang ditawarkan. Okay, finally pasal ciri-ciri tambahan Honor Play 10 ni. Dia support ciri Galaxy IP52. Ini boleh kata agak standard protection lah. Aku rasa semua phone pun ada minimum lah IP52. Kalau kena air sikit-sikit saja memang okey, tapi tak boleh nak masuk dia punya, hati-hati lah jangan kena masuk dia punya lubang-lubang ni kan. Dan juga aku suka yang telefon ni masih lagi ada sensor cap jari atas power button ni. Tu 2, 3. Dan macam aku tunjuk tadi, dia masih lagi ada audio jack. Dan of course telefon ni ada satu speaker saja, mono speaker pada bahagian bawah. Dan dia punya slot SIM card dia boleh masukkan 2 SIM card dan 1 card micro SD. Jadi guys, itu saja video unboxing dan quick review untuk telefon Honor yang paling murah di Malaysia setakat ni. Harga RM299. Jadi adakah berbaloi dengan harga RM299 tu? Aku rasa okey. Kalau kita tengok pada spek dia taklah wow sangat. Spek dia biasa saja, tapi semuanya boleh kata good enough lah untuk harga yang ditawarkan tu. Especially bab software dia, Android Go 15 edition memang sedap lah. Aku suka lah. So kalau korang mencari telefon budget, boleh consider telefon ni. Tapi kena tahulah kelemahan dia. Korang pun dah tahu, fast charging dia lembab. Tak ada fast charging, 10 watt saja. So macam mana? Komen sikit pendapat korang pula. Aku nak tahu apa yang korang fikirkan pada telefon Honor Play 10 ni. Komen sikit, dan like video yang korang suka, dan subscribe YouTube channel Teku kalau video ni membantu korang. Dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Kalau nak aku review phone budget lagi, boleh komen di bawah. Kalau banyak permintaan, aku akan buat lah. So itu je. Jumpa lagi. Stay safe, hati-hati, stay happy. Bye.